apa yang saya lalui sepanjang perjalanan hidup kami berdua ni, saya rasa Allah Ta'ala dah balas lah dengan cara yang tak disangka-sangka. Okay guys, sekarang kita Ikhlas.com berada di Desa Pandan dekat kawasan Ampang ni, kawasan antara kawasan terjam dekat KL, nampak? Kecoh tu. Dan sekarang ni kita nak pergi ke salah satu sosok tubuh yang viral, Mr Bean Malaysia. Sama juga bersempena dengan sedekah 1000 bulan, kita akan bagi RM250 kepada abang Mr Bean viral dan mungkin ada kejutan. Tak tahu kan? Tengok sampai habis. Subscribe. Subscribe tu free. Jom. Assalamualaikum. Abang yang Mr Bean tu bang kan? Yeah. Bang, boleh tak abang buat satu lagu Mr Bean? Macam mana? Dekat kawan-kawan. Ten. So abang nama apa? Nizam. Yeah. Okey, so dekat sini abang buat belon. Adik nak belon. Nama siapa dik? Nama? Ha? Seroja. Hui. Suroja. Okey, Suroja. Terima kasih. Okay, terima kasih bang. Okey bang. Saya sebab dah nak berbuka ni. Okey. Dan abang, orang semua dah kenal bang Mr Bean viral ni. Oh, ni siapa nama? No idea. Uish, muka sama ah. Tapi baru-baru ni abang jadi Haji Bakil kan? Saya juga. Saja. Langsung baru tahu. Abang jual belon ke macam mana? Ini saya tak guna harga, saya pakai bayaran Oh, ikhlas je. bayaran seikhlas hati guys. Bayaran seikhlas hati. So tak kisah kalau kata 10 sen pun 10 sen lah. Kalau 10% tu tak reda lah sebab kadang jelah. Biasalah Yalah. kadang orang pun dia ada apa? Dia pun ada sepengetahuan juga kan. Ya, Jadi, betul. Reda lah. Okey. Allah Ta'ala ganti hari sahaja. Okey. Abang boleh buat belon betul? Betul? Saya nak bagi challenge kat abang satu. Abang buat belon paling cantik, paling kreatif abang boleh buat. Tapi saya bagi masa dalam kiraan 30 saat. So ini challenge kat abang. So kalau abang dapat, saya ada hadiah untuk abang. Boleh? Tapi 30 saat. Paling kreatif Okey, boleh saya start sekarang? Okey. 1 2. Okey, start 3. Pit. 1 2. 30 saat dah start guys. Cepat bang. Dengan gaya Mr Bean abang paling boleh. Paling cantik bang. Lagi 20 saat bang. 20 saat lagi. Bukan 25 saat. 17 saat lagi. 13 saat lagi. 10 8 6. Okey, siap. Ini apa bang? Kura-kura. Oh iyalah guys, kalau tengok. Ini kepala dia, ini ada punya shell di atas dan ni belakang. So, hadiah untuk abang seikhlas hati jugalah. Tulis nama dulu bang, tulis nama. Abang tulis sebabkan abang seikhlas hati, abang tulis ikhlas je. Ikhlas je. Semoga kaya dan berjaya. Amin. Okey, sebelum tu saya nak bagi ni dulu. Okey. Ini untuk hadiah untuk abang, paling kreatif abang boleh buat. Abang pegang, saya bagi kat abang. Saya bagi abang bersempena dengan bulan Ramadan ni sebanyak sama amount RM250 kepada abang. Ni infak kepada abang. Okey. Simpan. Nanti orang tengok. So, terpulang abang lah. Dengan duit tu abang nak bagi budak-budak berapa belon contoh terpulang abang. Tapi bersempena dengan bulan Ramadan ni abang saya minta tolong abang cakap dekat kamera. Apa pesanan abang kepada kawan-kawan di luar sana? Pesanan saya kepada mereka, sama ada yang mengenali atau tidak, di sempena bulan Ramadan ni, di mana bulan ni doa yang tidak tertolak oleh Allah Ta'ala ya. Baik. Doa yang insyaAllah lah, kalau kita yakin Allah Ta'ala akan makbul ya. Betul. Semoga setiap impian semua orang akan berjaya. Betul. Semua orang akan dijauhkan segala muflis. Semoga kaya dan berjaya. Betul. Rezeki selagi cahaya. Betul. Okey bang, bercakap tentang impian. Ya. Apa impian abang sekarang? Saya cakap pun segan lah. Cakap je bang. Abang nak segan kenapa bang? Kita sama-sama manusia. Betul? Saya dapat apa? Bayar saman tu. Bayar saman. Bayar saman. Okey bang. Sekiranya abang diberi peluang untuk melakukan umrah. Itu kan impian semua orang juga tu. Ya, betul. Pernah pergi umrah? Lama dah masa saya kecil. Masa kecil, so tak ingat pula. Ya, So kalau diberi peluang untuk pergi umrah, memang saya nak. saya nak. Seandainya abang berada di depan Kaabah, apa doa abang nak buat? Doa saya kepada semua umat Muslim
supaya kita semua dilindungi Allah, diberkati Allah, diberi kesenangan. Doa untuk diri abang. Untuk saya, semoga saya dikurniakan zuriat. Amin. Dia beri kesenangan, Okey bang. family saya, InsyaAllah. keluarga saya. Saya doakan abang semoga berjaya, kaya dunia akhirat dan insyaAllah pada petang yang berkat ni, bulan Ramadan ni, saya berbesar hati kita nak adahkan kepada abang pergi umrah secara percuma. Itu kena dik? Ha? Tak main-main eh? Betul ni? Ha? Abang percaya ke tak ni? Cari. Tapi ya Allah, betul ke ni ya Allah? Ya, saya keluar, keluar dah speechless. Tak bang, saya tak bohong. Ya. Ni bulan Ramadan, takkan saya nak tipu abang. Ya. Saya rasa sebab abang pun dah, yelah, saya pernah berada di situasi abang dan bukan saya saja, ramai orang pernah berada di situasi abang dan ada orang yang situasi memang sama macam abang dan sebenarnya tak ada jawapan yang paling baik untuk abang adalah melainkan berdoa kepada Allah dia hadapan Kaabah. Assalamualaikum bang, abang Mr. Bean. So inilah surprise-nya ya Allah. Sekali. Kita dari ikhlas.com. So ini kami daripada ikhlas.com bang. Kita dalam program Umrah 1000 Asnaf. So abang terpilih untuk mendapat rajaan package umrah. So kita nak bagi abang dan isteri untuk pergi secara percuma insya-Allah bang. Package yang bernilai 4990 full board, sekali makan 9 hari 7 malam. Mekah dan Madinah. Ya Allah, Berkat pada bulan Ramadan kak, kan? Kan? Speechless, tak tahu nak cakap. Tak lama doa ya Allah. Kadang-kadang malu nak minta ke Allah. Tapi Allah Maha tahu, itu je lah cakap. memang isteri saya pun kadang-kadang isteri saya sebut kan, bila lah nak pergi umrah kan, kalau ada rezeki, Haji tu besar sangat. Haji tu besar sangat. Saya mamak saya cakap, kalau ada rezeki ni pergi umrah tu. Cakap belajar-belajar. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin inilah doa Dalam kak hati saya, tadi tu yang termakbul rezeki insya-Allah belum ada kan? lagi mak rezeki kan lah. Tapi sekadar baik tu kat mak kan. Dalam hati insya-Allah tu je lah. Berkat pada bulan Ramadan Ya, ya. Niaga kan? Menghiburkan kanak-kanak, menghiburkan orang bang. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat bang. Kan? Program ni dah dekat dah setahun dah sebenarnya. So kita masih lagi mencari asnaf-asnaf yang layak untuk pergi lah. So Ya. abang dengan kakak adalah salah seorang penerima tajaan package umrah Saya 1000 kan asnaf. seorang je. Patut saya buat suspend dulu tadi. Ada lagi surprise. Lepas surprise lagi. Bukan kami yang pilih tau. Ya, kau sama-sama dia. Bukan kami yang pilih. Allah yang pilih. Betul. Allah yang jemput. Allah yang bukan kami jemput. yang pilih. Ya, Masya Allah. Ikhlas.com. Ya. Kak Ikhlas.com ni adalah anak syarikat Asia. Boleh cakap yes, Yes. yes. So Subhanallah. kami adalah company mesra Islam Muslim. dan Muslim. Ya. So kami buat umrah, travel dan juga lifestyle Islam lah. So macam akikah, kurban, semua tu kita buat jugalah. So ini adalah salah satu program kita hantar 1000 orang asnaf sebenarnya. So tahun lepas kita dah hantar lebih kurang 200 orang. So tahun ni kita sambung lagi. Maknanya ni saya akan pergi sekali dengan asas-asas lain. Yes, betul. Masya Allah. Cuba abang bagi perasaan abang macam mana bang? Bagi ucapan. Abang pegang tu. Ucapan saya, ya Allah Tuhanku, saya terharu sangat. Saya tak pernah jangka di bulan Ramadan, di awal Ramadan macam ni, bermula saya punya cerita viral di media sosial kami berdua kan. Cerita kami berdua berviral di media sosial. Dapat jemputan di rancangan Sinar. Sampailah hari ni, malam ni, ya Allah, dapat kejutan daripada ikhlas.com yang membuatkan syarikat kepada AirAsia. Ya. Kepada syarikat AirAsia, kami betul-betul rasa bersyukur yang tak terhingga, yang berbesar hati sangat-sangat kerana tim ikhlas.com ni sanggup datang ke sini. Sanggup datang menjumpa kami, buat surprise kepada kami ni. Memang ya Allah, kami tak jangka. Saya nak minta air mata. Apa yang saya lalui sepanjang perjalanan hidup kami dua ni, saya rasa Allah Ta'ala dah balas lah dengan cara yang tak disangka-sangka. Memang ya Allah, tak tahu macam mana kan isteri saya lah. Sian dia. Sian dia. Syukur sangatlah, saya tak tahu nak cakap apa pada Allah SWT kan. Masya Allah, saya tak tahu nak cakap apa. Cuma cakap
Jazakallahu khairan. Amin. Kata-kata saya, setiap benda yang kita buat, walaupun susah hama, yakinlah Allah Ta'ala mesti balas. Ya, sama ada cepat atau lambat, benda tu pasti berlaku. Betul. InsyaAllah, amin. Pesanan terakhir kepada kawan-kawan di luar sana. Umrah bukan pada yang mampu, tetapi bila Allah dah seru, benda ni tak mustahil akan berlaku. Ya, cakep. Assalamualaikum bang. Terima kasih bang. Semoga dapat upah yang mampu bang. Saya ucapkan kepada tim Al-Ikhlas terus berjaya, terus memacu ke hingga kejayaan yang di luar jangkaan. InsyaAllah, amin.